Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tazkirah kita pada hari ini bertajuk menjaga lidah, menjaga pahala. Tazkirah ini mengingatkan kita tentang puasa, kerana puasa bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan percakapan dan menjaga akhlak. Nabi SAW pernah berkata, "Man lam yada' qauluz zur wal 'amala bihi falaysa Allahu hajjah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Riwayat Al-Bukhari. Dan Nabi juga pernah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kedua-dua hadis ini mengajarkan kita tentang nilai puasa bukan hanya terletak pada perut yang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga lidah, menjaga percakapan dan menjaga akhlak kita. Hadirin sekalian, hari ini lidah bukan hanya berada di mulut, tetapi juga berada di jari. Apa yang kita tulis di mesej, di komen dan di media sosial, semuanya akan dicatatkan sebagai amalan. Satu ayat boleh menjadi pahala dan satu ayat juga boleh menjadi sebuah dosa jika kita menyakiti orang lain dan mengundang kemurkaan Allah. Hadirin tahu tak, diriwayatkan bahawa Abu Bakar radhiyallahu an pernah memegang lidahnya. Lalu ia berkata, "Inilah yang banyak membawaku kepada kebinasaan," kerana beliau sangat takut tersalah cakap dan dimurkai oleh Allah. Maka, menjaga lisan adalah aspek yang paling penting untuk menjaga pahala di bulan Ramadan. Kerana, tutur kata yang sopan santun itu sendirilah dapat menunjukkan identiti umat Islam sendiri. Maka, marilah kita menjaga lisan dan percakapan kita sepanjang bulan Ramadan. Kita boleh bercakap yang baik, tulis yang baik-baik, dan jika ada keraguan, lebih baik kita diam, supaya puasa kita tidak menjadi sia-sia di sisi Allah. Akhir sekali, ingat pesan saya, #Jannah is not free, amal is the fee. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, jumpa lagi.